So ini adalah satu lagi model coffee maker brand daripada Giselle. Sebelum tu jom kita unboxing. Ada 3 biji coffee maker. So yang ni korang akan dapat sekali dengan fresh milk punya tanker. Kalau korang ambil yang full package, korang akan dapat full set item. Itu brand daripada Giselle. Untuk coffee maker Giselle ni, dia datangkan dengan 2 option. So korang boleh pilih advance ataupun korang nak pilih basic. So kalau korang pilih advance, korang akan dapat sekali dengan ni. Tanker untuk korang masukkan fresh milk dalam ni tau. Alright, jom kita keluarkan daripada box. Alright, so korang dapat sekali dengan user manual book. So yang ni korang boleh study lah cara korang nak gunakan coffee maker Giselle ni. Korang tengok ni. Right. Model coffee maker Giselle yang terbaru ni sebenarnya dia lebih kepada digital controller. So sebelum ni aku punya coffee maker iaitu design retro, design baru, model baru dengan didatangkan dengan paparan panel touch control. Untuk model yang aku beli ni, ini adalah model untuk advance. So kalau korang pilih advance, korang akan dapat full accessory. Untuk model advance, korang jangan risau, multi-function, boleh pakai powder, boleh pakai capsule. Alright, so korang akan dapat 2 set Volta filter. Untuk Volta filter yang ada dekat tangan aku sekarang, so ini adalah untuk korang gunakan coffee powder. Volta filter yang kedua pula, so ini adalah Volta filter khas. So kalau korang nak gunakan untuk capsule, korang gunakan Volta filter yang ni. Korang nak isikan air kat bahagian belakang ni, korang just buka saja dia punya cover ataupun korang just angkat bawa keluar. So korang bolehlah isikan dengan air filter ataupun mineral water. So macam biasa dalam ni dia bagi lagi dengan aksesori tambahan. Korang dapat sekali dengan ni tempered and coffee spoon. So korang dapat sekali dengan satu lagi filter untuk single cup dan juga korang boleh gunakan satu lagi filter yang dekat dalam ni untuk double shot. Tepi ni adalah nozzle yang mana korang boleh gunakan kalau korang nak brew korang punya fresh milk. Datangkan dengan panel touch control. Untuk next video aku akan buat coffee dengan menggunakan coffee maker latest daripada brand Giselle. Untuk korang dapatkan sekarang yang ni harga dia memang tengah ada offer. Better korang ambil advance sebab memang sangat wala. Apa pun coffee maker Giselle ni memang awesome.